Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Rantau negara masih menerima angin dominan dari arah baratan dengan kelajuan yang agak kencang melebihi 40 km sejam, terutamanya di sekitar kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara. Oleh itu, Malaysia masih mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama yang berkuat kuasa hari ini sehingga 1 Jun nanti untuk kawasan perkapalan Phuket serta Selat Melaka Utara, termasuklah perairan Perlis, Kedah dan juga Pulau Penang. Amaran ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan, rekreasi laut. Menjelang 30 Mei sehingga 1 Jun pula, keadaan ombak adalah sedikit tinggi di sekitar Condor Reef North, Palawan, layang-layang, Labuan serta Sulu, dan keadaan ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada paparan gema radar di semenanjung Malaysia. Keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di sekitar kawasan perairan di Perak yang dijangka hujan boleh memasuki di sekitar menjelang lewat pagi nanti. Keadaan cuaca juga adalah cerah bagi kedua-dua negeri, Sabah dan juga Sarawak, kecuali di sekitar kawasan Miri yang dijangka keadaan cuaca hujan boleh memasuki sekitar lewat pagi nanti. Manakala menjelang petang, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pedalaman Kedah, di Perak, pedalaman Selangor, Negeri Sembilan sertalah di sekitar kawasan Timur Johor. Manakala keadaan cuaca lembap dijangka boleh berlaku sekitar kawasan pedalaman Sarawak, sekitar kawasan utara Sarawak, di sekitar pedalaman dan juga di Tawau, Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian, saya Anis Asma. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha.